5 juta tu, jadi Bukan peruntukan, kita menanggung menanggung untuk cukai pintu lah, okay. dan GST. So, you boleh komen sedikit berkenaan dengan Hadi Awang dengan DAP tak jaga kepentingan rakyat di Pulau. Macam mana kita tak jaga? Saya tak faham. Itu minta CM komen. Saya anggap ini satu kenyataan yang tak berasas. Saya kesal lah seorang ustaz macam ini boleh menaburkan fitnah jahat macam ini. Kalau kita lihat tentang peruntukan Mahkamah Islam, kita telah naikkan 100% berbanding dengan kerajaan dulu. Kalau kita lihat peruntukan untuk sekolah agama, bukan saja kita bagi wang, kita bagi tanah. Dan sekarang jumlah yang kita bagi ialah 65 juta ringgit. So ini tak pernah berlaku sebelum ini. Takkan dia ada mata tak nampak, telinga tak dengar, hati tak rasa. Saya rasa saya nak biarkan fakta-fakta membuktikan siapa yang betul dan siapa yang batil. Jadi CM, kenapa dia buat statement begitu? Dia nak sokong UMNO saja. Sekarang dia nak peluk UMNO kuat-kuat. So itulah sebabnya dia rela BN hidup daripada Pakatan dapat menggantikan BN di Putrajaya. Ini kami rasa tak masuk akal kerana akhirnya dia akan hilang Kelantan. Malah ada seorang universiti UKM, Syamsul Amri Baharudin, sering menyatakan pendekatan sedemikian akan menyebabkan mereka kehilangan Kelantan. Dan Tok Pah pun telah cakap 25 tahun rakyat Kelantan daripada miskin jadi papa kedana. So dia macam dengki lah. Dia macam dengki lah. Bukan, kerana dia nak tutup kegagalan. Itu dendam terpulang kepada dia lah. Tapi yang saya rasa dia nak tutup kelemahan PAS. Dia nak tutup kelemahan kerajaan negeri Kelantan yang gagal. Sehingga hari ini tak dapat bina rumah untuk mangsa banjir 3 tahun lepas. Dan bila banjir berlaku, banjir lagi teruk kerana hutan ditarah, hutan ditebang, balat ditebang. Semua untuk siapa? Bukan untuk rakyat biasa. Rakyat biasa lagi miskin. Dan kerana mereka gagal menjalankan ekonomi baik, itulah akibatnya.